Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, sama aku Kim Kai. Okey, aku ada sebiji motor. Motor ni sebelum ni pernah buat dengan aku. Dan problem dia dekat sini. Mula tu motor ni tak hidup. Motor ni motor yang starter tu, GBO yang starter. Okey. Mulanya motor ni tak hidup. Mana hantar kata motor tak boleh hidup. Alright. Aku dah buat top overhaul, dah settle top overhaul. Dan cek api semua tak ada masalah lah. Kereta semua. Cumanya aku detect kat situ ada cam makan lah. Cam dah botak. Rocker arm semua dah makan lah. So kita grembar balik, kita buat apa, tukar cam lain. Ni motor ni standard ya, kosong-kosong. Owner orang tua saja. So kita kena buat standard je lah. Cumanya jalan starter, itu je. Okey. Masalah kat sini bila aku dah pasang enjin apa semua, dah settle, aku dah start, minyak hitam tak naik. Aku ingatkan dia lambat sikit kan. Tu kita bagi running dulu. Running kejap, still lagi minyak hitam tak naik. Baik. Nak tak nak aku kena buka bahagian kelas lah. Bahagian kelas untuk tengok apa problem dia. So ini problem dia, geng. Okey, ini aku boleh bagi kepada korang, aku boleh bagi tip lah. Ni problem ni memang selalu terjadi. Ni kita jangan leka yang ni, geng. Kalau tak, dia tak akan oil pump tak jalan lah. Okey, ni punca dia, geng. Korang tengok aku tunjuk. Okey, aku dah buka dah bahagian kelas ni. Baik, okey, ni oil pump. Baik, masa aku buka oil pump tadi, oil pump tak jalan. Okey, oil pump tak jalan. Bila kita crank dia, motor ni sub dia jalan. Tak ada masalah lah sub dia. Jadi aku tengok lah benda ni. Ni oil pump tak ada masalah. Semua berjalan dengan elok. Okey. Apa yang masalahnya ialah macam ni, geng. Masalah dia macam ni. Korang nampak tak ni, geng? Ni. Tu. Bila ada engine running, benda ni akan terkeluar. Benda ni terkeluar, geng. Dia tembak keluar. Jadinya, sub dengan yang ni, yang tengah ni, untuk pusingkan dia yang tengah ni. Okey, aku keluarkan lah, senang. Okey. Ni geng. Nampak, geng? Benda ni bila kita start engine, sub dia berpusing elok lah. Cumanya benda ni dia tak sampai. Okey, bila dia dah keluar habis, dia tak sampai. Kalau kita ke dalam baru dia sampai. Korang tengok macam ni, Tadi aku buka dia punya oil pump ni. Tadi aku tengok oil pump dia. Okey. Oil pump dia terkeluar macam ni. Macam ni. Kejap aku nak masukkan dia dulu. Okey. Melawan pula dia, geng. Dia terkeluar macam tu, geng. Nampak? Dia duduk macam tu. Tengok, bila aku start dia tak berpusing. Okey, motor ni ada starter, so kita boleh start. Nampak? Dia tak berpusing. Tu. Bila kita tolak benda ni, nampak? Dalam gila. Nampak? Dalam berapa mm tu? Dalam 0.5 mm. Banyak ni. Banyak lah, geng. Berapa mm aku tak tahu lah tu. Biru lah. Bila kita tolak benda tu, nampak? Terus berpusing. So macam mana nak settlekan benda ni, geng? Aku ada tip untuk korang lah. Kan? Sebabnya dia ada ni sebenarnya. Okey, dia punya cover depan. Mana cover depan, cover depan. Cover depan dia, ni. Dia dah ada, panggil ni,
bonjoy ni dia nak tekan dia punya tu lah yang sat kecil tadi, tapi tak sampai, yang bawa banyak lagi tu geng. So macam mana kita nak settle tu geng? Ni dia, korang cari satu bearing, korang letak dalam ni dan tutup. Bearing yang sedang-sedang, jangan besar sangat, jangan terlampau kecil sangat, agak-agak biar dia dengan punat ni, dengan kepala kecil ni dia ngam lah. Bearing sebiji, kau ambil bearing dalam tu, ambil sebiji. Okey, nanti aku nak cari bearing, lepas tu aku tunjuk kat korang. Baik geng, kau nampak bearing geng? Aku macam-macam saiz bearing aku ada. Aku ambil bearing-bearing yang lama, pecahkan dia dan ambil lah. Ada kegunaan dia ni geng. Ada kegunaan dia. So aku nak try yang ni lah geng. Try yang saiz sedang-sedang tu, warna orange sikit lah. Tu yang warna kuning sikit. Kita try letak tu macam mana. Ni tinggi sangat ni. Nampak dia tinggi sangat. Tinggi ni. Nampak. Besar. Cari yang kecil sikit. Mana yang lagi yang sedang. Kalau tak ada, aku kena pecahkan satu lagi. Cari yang biji dia ni, yang sedang lah. Benda ni halus geng. Tu dia jatuh. Ni sebagai untuk kita tahan. Ni game cantik. Ni lawa. Nampak? Nampak dia duduk dalam tu. Nampak dia duduk dalam tu geng. Dia duduk dalam tu, cantik. So benda yang tadi, mana cover aku tadi? Ni cover ni lepas dah ni. InsyaAllah lepas. Try. Apa-apa kita nak try. Ni aku buat kepala aku ni geng. Kepala sendiri je ni geng. Jadi korang kena check sebelum benda ni akan jadi bila oil pump racing. Oil pump yang tebal, oil pump standard dia tak apa. Dia ngam-ngam dengan yang kecil tu. Ni cuma yang ni aku beli yang tebal sikit. Yang ni F5 punya, rasa dream, rasa dia tebal sikit. Tertutup cun-cun Cina mah. Hai cun-cun Cina. Tu dia. Nampak? Rapat elok ni. Flash mati pula. Flash lama sangat. Okay. So jadi settle masalah. Okay, mula sekali aku fikir aku nak letak spring. Dia berpusing. Benda ni berpusing. Apa hal ni? Okay, type. Type pun aku high temperature lah geng. Kejap lagi aku sambung balik Okay, aku dah sambung Sorry tadi telefon aku high temperature. Sebabnya aku buka hotspot untuk anak aku tengok TV dengan dia punya smart TV kan. Jadi aku telefon aku lagi, nak rekod lagi. Dah. Baik. So tak ada masalah. Benda yang kat dalam tu tendang. Kita dah ada bearing. Bearing tu berperanan kira macam untuk tahan daripada sat kecil tadi, bush tu, kau besar kau tahulah, dia tendang keluar. Lalu memang oil pump yang tebal-tebal dia akan jadi macam tu. Oil pump tebal memang akan jadi macam tu. Jadi tak ada masalah, settle dah. Kan yang aku cakap tadi pasal spring tu, memang aku fikir nak letak spring, boleh macam dia main-main. Tapi kalau tak spring, benda ni nak berpusing kan. Dia berpusing, spring tu berpusing sekejap lagi tersangkut pula dalam ni, betul tak? Jadi kita buat cara letak bearing. Letak bearing confirm dia akan berpusing sekali. Dan apa benda tu, sat dalam tu pun dia ada lekuk macam ni. Dia ada lekuk macam tu, ngam-ngam untuk bearing. Settle geng. So tak ada masalah, tak ada pening kepala aku. Settle. Mantap. Okay kan, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.